Cuma yang menimbulkan sedikit perbincangan dalam masyarakat kita adalah sejadah yang dikeluarkan atau sejadah yang dikeluarkan itu ada corak, cuma coraknya itu macam ada sesuatu kat situ. Sudah kita kadang ni rakan-rakan warga net ni dia laju. Warga net ni dia laju sikit. Dia pantang nampak ada benda semacam ya, dia capture, dia ambil gambar, dia muat naik dekat social media. Apa ini ya? Sudah jadi apa ni? Gambar apa pula ni? Macam-macam lagi kan. Jadi timbul persoalan lah. Kerana ramai mengatakan bahawa corak pada sejadah tersebut seakan-akan wajah kepala kambing ataupun gambar kepala kambing. Sejadah corak kepala kambing. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya nak ulas sampai ke situ, mari kita faham akan beberapa perkara penting terlebih dahulu. Okey, ingat ya. Saya nak kongsikan, ni saya susunlah beberapa nota untuk nak bagi kawan-kawan semua faham dan kita boleh belajar sesuatu supaya kita tidak jadi di kalangan orang yang menuduh, orang yang menghentam, orang yang mengecam tanpa ada asas ilmu yang sepatutnya. Mari kita lihat ulasan para ulama berkait tentang isu yang sedang kita bincangkan ya. Hadirin hadirat, sahabat-sahabat, rakan-rakan follower yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lihat hukum asal sejadah yang ada corak. Hukum asal sejadah yang ada corak ni macam mana ceritanya? Hukum asalnya adalah harus. Harus maknanya dibolehkan. Hatta saya ingat sejarah di rumah kita pun ada corak-corak tertentu yang kadang-kadang tu paling main lah, paling utama, yang paling jelas, obvious sekali, ada gambar Kaabah, gambar Masjidil Haram, ada gambar Masjidil Nabawi, ada gambar kadang sikit-sikit lah corak-corak macam corak bentuk macam Moroccan sikit, kan. Cumanya kalau sekiranya corak tu pula mungkin kadang dia punya barangkali kerawang-kerawang dia keterlaluan sangat. Sampai kan boleh melalaikan, boleh menarik pandangan, ataupun boleh menjejaskan, ataupun mengganggu kekhusyukan kita. Maka ianya boleh jadi makruh kalau ia digunakan dalam solat. Dengan baik-baik faham Okey, jadi maknanya kalau dia sampai corak tu melampau sangat, dia sepatutnya kita dalam solat, kita nakkan kekhusyukan. Kita nak khusyuk dalam semayang. Tapi kalau sekiranya corak pada pada sejadah tu sampai mengganggu konsentrasi kita dalam solat, maka ianya boleh jadi makruh. Sebab itu kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pun kata Sayyidatina Aisyah, Nabi solat memakai pakaian bercorak, namun baginda memandang coraknya sekali. Setelah selesai, baginda bersabda, pergilah bawa pakaian bercorak ini kepada Abu Jaham dan bawakan kepadaku pakaian Abu Jaham yang plain, yang plain. Kenapa? Kerana pakaian tadi ni yang ada corak tadi tu melalaikan dalam solatku. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita kena fahamlah. Artinya kalau walaupun dia kata ala ustaz pakaian atau sejarah tu tak ada najis, bersih, semuanya betul, tetapi kalau coraknya melampau sangat atau coraknya keterlaluan sangat, ini boleh memberikan kesan terhadap kekhusyukan solat kita lah terutamanya. Dan kalau kita lihat pendapat Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi fihi karahatun ma yushghilul qalba fi salati min thawbi lahu a'lamun au naqshun wa nahwihi. Dalam hadis yang kita ataupun riwayat kita bacakan tadi merupakan dalil makruhnya sesuatu yang menyibukkan hati kita. Menyibukkan hati kita ataupun mengalih perhatiankan hati kita dalam solat, seperti pakaian yang mempunyai corak, ukiran dan seumpama dengannya. Atau kita punya pakaian pun, kadang bila nak semayang, pilihlah pakaian yang bersesuaian. Janganlah baju kita sekalipun. Kan, ni ustaz punya ni corak ni macam corak macam ketupat ni, ketupat nyam 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 nyam, ketupat nyam nyam.
Okay. Ini sederhana saja, sederhana. Yang jadi masalahnya tu jenis pakai t-shirt lambang tengkorak, lambang-lambang tertentu yang besar-besar sampai orang duduk sebelah belakang pun duk kira baca je. Atau ingat masa kita sekolah tu, zaman kita sekolah dulu, ingat tak ada t-shirt yang t-shirt nama kawan-kawan dalam kelas? Ingat tak? Ingat tak? Kawan-kawan dalam kelas, ingat tak? Tingkatan 5 Ehsan. Nama satu kelas 30 orang, 40 orang, penuh sampai ke bawah. Jadi apa ni, jemaah sah belakang baca. Seorang ada tak nama aku? Ada tak nama aku? Macam mana nak khusyuk? Okey, faham itu kan? Apa tu? Jangan sampai ia mengganggu kekhusyukan solat kita. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, kata beliau juga dalam riwayat tadi ni, terdapat satu faedah bahawa setiap perkara yang menyibukkan orang solat daripada solatnya dan ianya melalaikan, mengalih perhatiankan, maka makruh baginya berujuk dalam Fathul Bari syarah hadis Khamisah. Jadi saya ingat perkara ni mungkin kita boleh faham, atau kalau dapat saya tambahkan lagi supaya memahamkan lagi kita berkait tentang kan, betul lah Ustaz, nama-nama kawan kelas kat belakang baju. Sekarang tak ada sekarang tak ada dah. Dulu penuh kan nama-nama kawan belakang sampai ke bawah. Mujur tak ada nama pengetua dalam tu kan. Okey. Kata Imam Ibn Qudamah, kata beliau, ni boleh rujuk dalam kitab Mughni lah, kata beliau, dimakruhkan wa yakrahu ma'al hal musalla, dimakruhkan perkara yang melalaikan orang solat, kerana Nabi SAW solat dengan pakaian bercorak, lalu ia melalaikan baginda, maka baginda memerintahkan agar ianya dijauhkan. Okey, saya kira jelas lakuh bab tu ya. Maka hukum asal sejadah ada corak itu harus. Hukumnya harus artinya apa tadi? Dibolehkan. Tapi kalau coraknya melampau-lampau sangat sampai mengganggu kekhusyukan solat kita, maka benda tu perlu diambil perhatian. Kadang mungkin ada orang tanya juga, apa Ustaz, penting sangat ke khusyuk dalam solat? Kalau khusyuk dalam solat ni tak penting, masakan Allah Subhanahu wa taala boleh sebut akan perkara khusyuk ini dalam Quran. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga ayat 2. Ini jelas menunjukkan bahawa kekhusyukan dalam solat itu juga merupakan ciri-ciri manusia orang beriman yang berjaya pada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekhusyukan dalam solat ini perkara penting. Jangan anggaplah khusyuk tak khusyuk, nak khusyuk bukannya senang. Bukan, itu bukan alasan. Kita kena berusaha untuk memperoleh atau meraih kekhusyukan dalam solat kita agar kita jadi di kalangan qad aflaha, maksudnya orang berjaya pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam ayat yang lain pun kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat, sesungguhnya solat itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nampak? Berulang kalilah Allah Ta'ala menyebutkan berkait tentang soal khusyuk dalam solat. Dan juga kita kena tahu satu perkara, khusyuk dalam solat ini juga merupakan seolah-olah roh bagi solat itu sendiri. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, solat itu penyejuk mata bagi orang-orang yang mencintai Allah di dunia ini. Was-salatu qurratu ayunil muhibbin fi hazihi dunya. Waladzatu awzajihim arwajihim wa sururun qulubihim. Solat itu penyejuk mata bagi orang mencintai Allah di dunia ini,
dan kelazatan ruh mereka, kegembiraan hati mereka dan makanan bagi ruh mereka. Ini berujuk dalam Madarijus Salikin. Ini adalah satu nikmat ketika seseorang mendirikan solat. Dia meraih kekhusyukan. Cuma khusyuk ini kalau kita nak senang faham, paling-paling tidak pun khusyuk tu adalah menghadirkan hati dalam solat. Maksudnya kita semayang tu dengan hati, solat dengan jiwa. Kan ada orang kadang dia solat, tapi dia solat tu dalam keadaan macam keterpaksaan, ketergesaan, kelang kabut. Dia macam mana nak khusyuk? Dia solat dengan tenang. Kata guru saya lah, tanda seseorang tu benar-benar dah lama solat ni, maknanya bertahun-tahun dah dia menjiwai solat, dia akan makin lama memanjangkan tempoh dalam solatnya. Artinya, kalau dia berdiri qiyam, dia berdiri pun panjang. Masa dia rukuk pun panjang. Masa dia sujud pun panjang. Bukan panjang macam mana? Maksudnya, sebabkan dia merasai halawah, kemanisan atau kelazatan solat tu sendiri, maka dia rasa sedap, dia jadi syok. Itu kekhusyukan yang telah berjaya diraih oleh seseorang. Nur Rabiatul Adawiyah tanya, Ustaz, solat tarawih dalam keadaan mengantuk macam mana Ustaz? Ya, kalau malah Nabi SAW pernah mengajarkan, kalau kita nak solat ataupun nak baca Quran namun dalam keadaan kita mengantuk, maka Nabi ajar falyarqud hatta yazhaba anhu naum. Pergilah tidur seketika. Pergilah tidur satlah tidur. Pergilah tidur seketika sampai hilang rasa mengantuk tu, kemudian barulah sambung balik semayang. Apa sebab? Kita bimbang kalau dia mengantuk-mengantuk, dia gagahkan juga untuk semayang, dibimbangi nanti bacaan-bacaan dalam solatnya nanti, barangkali dia nak minta ampun pada Allah. Nah, bertukar jadi entah apa-apa dia sebut. Entah apa lah dia minta. Bahaya tu. Jadi, falyarqud, pergilah tidur seketika. Ataupun dalam bab baca Quran tapi mengantuk, Nabi sebut falyattaji', pun samalah, tidur seketika lah sampai rasa lega, kemudian sambung kembali solat ataupun baca Quran. Kalau tidur jawabnya tidur terus sampai subuh. Janganlah sampai subuh. Set lah jam, set lah handphone, kan canggih. Okey, sambung. Jadi khusyuk tu juga selain daripada hadirkan hati dalam solat, khusyuk dalam solat ni juga adalah ketenangan anggota. Ketenangan anggota, maknanya badan kita, hati kita, tangan kita, kaki, semuanya, malah fikiran kita tenang. Tenang is good. Tenang is good. Tenang, reput jiwa. Ainon Wari tanya, kalau Pak masjid macam mana Ustaz? Ya, di masjid pun sama. Kan, masjid Bedok ke, masjid Ansar apa, pergi masjid Sultan ke apa, pergi kat dinding-dinding mana sekejap, sandar sekejap hajah. Hajah ya. Sandar sekejap, relax, kunci jam, tenang-tenang sekejap kan. Kemudian bangun, basuh muka, wuduk apa, kemudian sambung solat baliklah. Okey, lagi apa lagi? Khusyuk juga merasa hina di hadapan Allah. Khusyuk juga memahami bacaan dan gerakan. Maknanya kita boleh semayang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Nampak? Tapi bukanlah baca bahasa Melayu. Maksudnya terjemah tu dalam hati. Kita terjemahkan dalam hati kita. Setiap bacaan kita tu kan. Tapi pentinglah kita kena tahulah translationnya. Apa benda yang kita baca tu, baru dia menghadirkan khusyuk tu. Manis betul dalam semayang kita. Kalau kita dapat buat begitulah kan. Kemudian apa lagi? Tidak membiarkan hati kita liar ke sana sini, ke sana sini. Syara, terima kasih. Kita tak membiarkan ia liar. Fikir pasal baju raya, fikir pasal biskut samprit, fikir pasal Elmer London, biskut kuih silo. Kuih silo, fikir pasal kuih silo, fikir bubur lambuk, fikir murtabak telur cheese semua. Dah. Jangan sampai dia merawang, terbang, melayang ke laut.
pegang lampu pula. Terbang ke mana-mana tu kan ada. Dia betul-betul make sure hatinya di situ, jiwanya di situ. Okey. Cumanya, balik pada isu tadi ni kan. Balik pada isu tadi, okey. Otak kita ni, tuan-puan semua nak bagi tahu, otak kita ni, kadang-kadang dia ada keadaannya, dia panggil apa istilahnya ya? Dia panggil, pareidolia. Ada yang panggil pareidolia. Pareidolia ni maknanya seseorang yang mana otak dia tu membaca sesuatu corak yang seakan-akan dia familiar, yang dia biasa kenal akan corak tersebut, dengan benda tersebut lah. Contohnya macam ada orang nampak awan bentuk gajah, tengok awan bentuk gajah, tengok batu bentuk macam muka orang. Kan macam kawan-kawan pernah pergi Pulau Pangkor, Pulau Redang, pernah pergi Langkawi, kan ada gunung-gunung, bukit-bukit seakan-akan macam bentuk wanita yang hamil, bentuk macam kura-kura, bentuk macam buaya, kan. Itu dia panggil pareidolia lah. Ada setengah yang sebut lah. Maksudnya otak kita ni, dia macam bila dia tengok tu, dia macam gitu. Jadinya, sebabkan kita manusia ni kadang memang dia begitu pun. Dia panggil, ada setengah panggil illusion, ilusi corak. Ilusi corak. Otak kita menafsirkan bentuk ataupun nampak image pada benda yang rawak kan, benda yang berkerawang-kerawang, macam bentuk cawan, macam bentuk meja, macam muka Ustaz Ilyas. Sudah. Semayang nampak muka saya pula dah. Kan? Jadi kalau ianya hanya sekadar corak-corak yang tidak keterlaluan, tidak obvious sangat, maka ia tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah di situ. Kerana dia mungkin hanya kebetulan saja. Kan? Duk tengok, makin lama makin duk tengok. Macam kambing pula. Kan? Sikit-sikit yang tak perasan tu tak mengapa. Yang masalahnya adalah betul-betul gambar kambing. Betul-betul gambar kambing. Kan? Ataupun hatta gambar Kaabah sekalipun, gambar Masjidil Haram pun, kadang jangankan kepala kambing, kadang-kadang tu gambar Kaabah pun orang tak khusyuk. Dia tengah semayang, dia tengok sejadah tu pula gambar Kaabah. Teringat dia zaman pergi umrah, teringat dia zaman kena marah dengan polis Mekah itu ni, pasal berebut-rebut nak kucuk Hajarul Aswad. Gambar tu pula gambar Masjidil Haram. Teringat aku minum air zam-zam dekat tepi makam Ibrahim tu. Dah sudah dia duduk bayang pelik-pelik pula. Pun kacau juga macam tu. Itu yang ada setengah ulama kadang dia letakkan kain putih saja. Sejadah. Sebab bila dia semayang, dia nak duduk atau lututnya nanti lebih selesa dekat sejadah. Maka dia nakkan kita sebut sini adalah keselesaan ketika dia nak semayang, ketika dia nak sujud tu nanti. Cuma corak-corak tu dia nak elak daripada hilang fokus, maka diletaklah serban putih, diletaklah kain putih. Kan kawan-kawan pernah nampak kan ada sejadah-sejadah imam ke apa, dia letak kain putih ke apa untuk nak menjaga kekhusyukan dia, tanpa terganggu dengan apa-apa image lah, bentuk ke apa. Okey, harapnya terjawab. Okey, kawan-kawan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Terima kasih kerana sudi menonton dan juga mengikuti ulasan dan kupasan saya yang bersifat sederhana, yang saya harapkan anda tolong tambah lagi ilmu, tolong dalami lagi ilmu dengan guru-guru yang lain.